Dengan bayaran secara imbasan kod QR, ia memudahkan anda untuk membuat bayaran atau pindahan duit dari akaun bank lain ke akaun bank anda dan sebaliknya. Jadi, dalam video ini kami nak kongsi dengan anda cara mudah untuk hasilkan kod QR Duit Now BSN dari aplikasi MyBSN Mobile. Pertama sekali, selepas anda buka dan masuk ke aplikasi MyBSN, pada laman utama ini tekan Scan and Pay yang terletak di bawah. Kemudian tekan Receive. Gambar kod QR ini boleh disimpan untuk diimbas kemudian, sama ada anda screenshot saja laman ini untuk print di kemudian hari, atau tekan pada share dan kongsikan gambar kod QR yang berformat PDF ini kepada orang lain, sama ada melalui WhatsApp, Telegram, email dan sebagainya. Atau anda juga boleh hasilkan kod QR untuk menerima sejumlah bayaran dengan amount yang tertentu dengan menekan pada enter amount. Selepas itu, masukkan saja amount tersebut dan tekan continue. Ia akan hasilkan kod QR untuk terima amount bayaran tadi, tetapi kod QR ini hanya boleh digunakan dalam tempoh 60 saat selepas dihasilkan. Selepas ini, sekiranya keluarga atau rakan ingin buat pindahan duit ke akaun BSN anda, imbas saja kod QR anda bagi lakukan pindah wang tersebut tanpa perlu lagi masukkan nombor akaun bank anda. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai tutorial terkini. Bye!